Okay guys, Assalamualaikum. UI nak sharekan bagi mereka yang nak ke Madinah, yang lepas ibadah nak release tension dan nak rasa feel macam mana kehidupan bangsa Arab zaman dahulu. Jom UI sharekan satu pot baru berhampiran dengan Masjid Bilal di sana. Di sana Syariq Korban, tempat makan, dan di sinilah guys Suk Marisa berada di Madinah. Istimewanya adalah di sini ada ataupun kedai pasar zaman dahulu purba, tempat untuk korang shopping. Hari ni UI bawa jemaah UI ke sini untuk mereka feel kehidupan orang Arab Badui pada satu masa dahulu. Terus guys, daripada sini terus sampai ke ujung sana. Barang pun harga boleh bincang, ada pot tempat makan dan sebagainya. You guys yang mana datang ke Madinah, bawa mutawif korang ke sini ataupun korang boleh jalan kaki je. Daripada pintu Masjid Nabawi 310, korang straight ke Syariq Korban, ke kawasan Masjid Bilal. Jumpa bagi golf untuk ke Masjid Quba dan korang akan nampak sebelah kanan Sukul Marislah. Dia punya pasar suasana zaman Arab Badui guys. Tempat makan ada, tempat shopping ada. Ni pot baru perfume pun ada. Jubah pun ada. Kalau orang tanya balik nanti beli kat mana? Beli dekat pasar Badui dekat Madinah. Orang pun pelik kat mana ada? Dekat sini guys. Sharekan video ni banyak-banyak kepada mereka yang nak mengerjakan umrah. Assalamualaikum. 50 lah. Halal. Datang berapa? Kat sini guys, kedai ni kalau pandai cari, dekat sini ada jubah 30 rial satu. Macam ni dia boleh bagi 50 rial. Tengok sikit depan. Malam-malam kita okey. Suruh tidur, ada melontar. Berbaloi tak ikut Al-Fadi? Berbaloi sangat. Malam pun kita layan akak-akak ni. Datang sini guys, datang sini. Okey, tempat ni nama dia Sukul Marsalah. Sebut je lah Sukul Marsalah. Kalau tak tahu kat mana, tanya orang Arab kat sini, mana Sukul Marsalah, mereka akan tunjuk you guys dekat mana Sukul Marsalah. Sampai ke ujung sana guys. Sini makan pizza ni. Pizza dia sedap, 15 rial je. Dekat sini ada. Ni harga dia. Okey, boleh datang sini dekat Suk Marsalah. Tamam. Lepas tu guys, istimewanya dekat sini juga Sukul Marsalah ni ada unta, ada kuda boleh naik. Bayar je lah 10 rial, 20 rial, boleh naik, boleh rasa naik unta.